Bersama saya meninjau perkampungan orang asli dari rumpun Mahmeri di Kampung Orang Asli Sungai Judah, Pulau Keri. Kampung Orang Asli Sungai Judah ini salah satu daripada 5 kampung orang asli yang terletak di Pulau Keri, Selangor. Kampung ini didiami orang asli dari rumpun Mahmeri. Kebanyakan suku kaum Mahmeri tinggal di berhampiran laut dan bekerja sebagai nelayan. Sebab itu, mereka dikenali sebagai orang laut. Di sepanjang jalan kampung ini dihiasi berbagai jenis bunga botol hasil tangan orang kampung Sungai Judah, simbolik kepada kesenian serta muafakat antara penduduk. Nama saya Rita, anak perempuan Raja. Saya berumur 56 tahun. Saya adalah mantan pengurusi JPKKOA Kampung Orang Asli Sungai Judah. Saya berkhidmat sebagai pengurusi selama 2 tahun daripada 2022 tamat perkhidmatan pada 2024. Kemudahan yang ada Kampung Sungai Judah adalah pusat komuniti dan juga sekolah, padang, pusat nadi dan juga jeti pangkalan Sungai Judah. Daripada segi penduduk kampung, memang kreatif utamakan adalah kraftangan dan juga nelayan. Yang lain-lain penduduk kampung adalah bekerja sebagai operator pengeluaran dan juga perkebun sawit. Kaum Mahmeri ini dia panggil orang laut, betul. Mah tu orang, bahasa Mahmeri. Meri tu macam rimba lah. Peranan Tok Batin ni dia mewakili kampung lah. Tanpa Tok Batin, anak buah tempat mengadu tiada tempat lah kan. Tok Batin ni sebagai dia kuasa kampung. Perbezaan Tok Batin dengan JPKKOA, Tok Batin ialah sebagai lembaga adat. JPKKOA ni dia bahagian pembangunan. Adat dan budaya takkan lari daripada kesenian dan hasil kraftangan. Okey, saya nak ikut sekali boleh ke, Anyam? Terima kasih. Cantik betul warna-warnanya ni. Cantik, Nama saya Nani. Nama akak Suzana. Jadi memang dekat sini, kawan-kawan wanita memang inilah aktiviti dia. Aktiviti dia ini. Menganyam panggil. Duduk rumah menganyam ni lah. Selalunya dekat sini belajar ke, ada kursus ke ataupun tengok? Kita orang kat sini belajarlah kursus dulu. Ada kursus? Dulu ada kursus kat sini lah. Jadi yang ambil order ni siapa selalunya? Selalu ikut dia orang tempah lah. Kalau ada. Macam ni? Yang macam ni orang hotel yang tempah. Pihak hotel. Pihak hotel. Saya buat menganyam ni dah 15 tahun. Saya start menganyam daripada arwah mak dengan mengajar dengan kakak ipar lah. Satu anyaman kalau bujam nak kena siap 2 hari lah. Komplit dengan bunga. Kalau belum buat bunga 1 hari lah. Selalu orang cari tikar, dah bujam. Masuk buat masa sekarang halas pinggan lah. Dah siap yang ni. Dah. Suasana kampung saya dari dulu sampai ke sekarang memang kampung yang suasana yang aman, damai, tiada pergaduhan, perbalahan. Biasa bekerjasama. Setiap program yang diadakan di kampung ni memang kami tak kira lah Islam tak Islam memang akan kerjasama lah. JPKKOA Kampung Orang Asli Sungai Judah ni memang sangat memuaskan kerjasama dan menjaga keamanan. Pihak JPKKOA Kampung Orang Asli Sungai Judah, Pulau Keri peringkat awal mereka memaklumkan kepada penduduk kampung lah untuk
mengadakan aktiviti gotong royong kan untuk buat persiapan landscape kampung lah, ya, macam rumput, buat bunga daripada bahan untuk buang botol, daripada botol-botol yang terbuang tu kan, keluarkan idea kreativiti belia wanis kan, dan warga penduduk semua lah. Penduduk kampung orang asli Sungai Judah terus mendunia dengan adanya Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI. Di sini, asalkan mereka nak belajar, sesiapa je boleh sertai program-program latihan dan bimbingan yang diadakan. Dari yang muda-mudi sehinggalah warga emas, tak ada yang terbatas. Dekat NADI, kami selalu juga adakan pelbagai aktiviti yang berkenaan dengan ICT lah. Kami dedahkan kepada diorang YouTube yang berasaskan pendidikan, permainan-permainan pendidikan. Kebanyakan kelas-kelas ICT ni budak-budak yang ramai join. Kalau kita ajak, contohnya kalau kita esok datang ada kelas, diorang mesti datang. Pengisian rohani buat kaum wanita di kampung orang asli Sungai Judah tak dilupakan. Kelas mengaji khas untuk wanita diadakan di balai komuniti ini setiap bulan. Nampak tu, siap boleh bawa anak sekali ke sini. Saya mengajar dekat kelas ni 1 bulan 13 hari. 1 hari tu 2 jam. Dalam kalangan pelajar ada nenek, ada ibu, bujang pun ada. Wanaza, zaroha, naro'a. Gelarannya pun orang laut. Tentu-tentulah aktiviti laut tak lari daripada menjadi rutin harian mereka. Okey, yang jenis tangkapan hasil laut adalah diikut bergantung pada jaring. Kalau 3 lapis adalah kita tangkap jaring ikan bawal. Selain daripada itu, bukan ikan saja, kita boleh tangkap ketam bunga, belangkas dan lain-lain ikan. Ikan duri ada, ikan terubuk padi ada, ikan gelama. Macam-macam jenis ikan ada yang kita tangkap hasil lah. Ikan cenjaru, semua adalah. Okey, ikut daripada keadaan cuaca dan juga tangkapan. Tangkapan tidak menentukan juga. Kadang sehari dapat dalam 200 lebih, 300 lebih. Bergantung pada tangkapan kita lah. Sekarang hasil yang banyak lu dah kurang, amat kurang. Sebab hakisan utama bakau, hakisan di pantai kan. Seperti ketam pun, ketam nipah tu. Harga standard boleh tahan lah. Tapi mana nak cari? Nak cari 1 kilo, 2 kilo payah. Sekarang sedih lah rumah seperti nelayan di pantai. Memang dia hidup dia susah sikit. Tarian antara keunikan dan kelainan suku kaum orang asli Mahmeri. Tak kira tua, muda, malah kanak-kanak pun ada dalam kumpulan tradisional yang dikenali sebagai Sri Panggung. Saya berkecimpung dan aktif dalam Sri Panggung ni pada tahun 2001. Kumpulan kami selalu dijemput oleh NGO, Jakwa, Peristiwa Orang Asli dan sebagainya. Harapan nenek semoga tarian Jooh Mahmeri ini diteruskan oleh anak cucu nenek sampai bila-bila. Bila kita sayangkan sesuatu, kita akan pastikan ianya sentiasa dilindungi. Betul tak? Itulah yang saya nampak bila saya tengok sendiri usaha kampung Sungai Judah untuk pastikan tarian mereka ni tak ditelan dek zaman. Kejayaan mereka mempersembahkan tarian ini di peringkat antarabangsa membuktikan kalau mahu, mesti mampu.
Tiada yang lama, tiadalah yang baru. Tanggungjawab Puan Reta sebagai pengerusi JPKKOA yang diamanahkan oleh mantan sebelumnya kini sampai ke penghujungnya. Segala amanah dan tanggungjawab memajukan kampung orang asli Sungai Judah kini disandang oleh Encik Dukezal. Saya ingin memajukan kampung Sungai Judah. Yang first kali saya ingin membantu rakyat yang susah seperti orang tua, yang contohnya rumah terbengkalai. Saya akan mohon kepada pihak KKDW dan NGO-NGO yang lain. Harapan saya masyarakat orang Sungai Judah ni boleh membantu dan memberi dorong kepada saya. Saya pun baru belajar. Okey, di masa tahun hadapan yang saya telah buat ni, tampuk sekarang dah memang maju. Dan tampuk yang masa akan datang tu terus majulah daripada penduduk masyarakat kampung, belia dan juga daripada pendidikan, usahawan, contohnya nelayan, jualan kraft tangan dan jual hasil laut. Terus maju ke hadapan lah. Kembara saya menelusuri perkampungan di Malaysia mungkin sudah berakhir. Namun harapan dan semangat penduduk dalam usaha memajukan kampung mereka akan terus menjadi inspirasi dan pengajaran buat saya.